Sejadah semua pun pink. Quran also ada pink, like Ya everything. ke? Sekarang saya berada di salah satu masjid yang ikonik di Malaysia, iaitu Masjid Putra di Putrajaya. Ramai orang mengenalinya sebagai Pink Mosque kerana keseluruhan bangunan ini dibina menggunakan batu granit berwarna merah jambu. Sebenarnya masjid ni dia dibina sekitar tahun 1997 dan dia siap pada 1999. Indah sangat saya melihatnya dan boleh menampung kira-kira 15,000 jemaah pada satu masa dan dia menjadikannya antara masjid besar di Malaysia. Tempat wuduknya di bawah. Tengok, besar sangat. Satu perkara yang sangat menarik tentang masjid ini, ia terletak di tepi tasik Putrajaya dan sebahagian struktur masjid ini sebenarnya dibina masuk ke dalam tasik tau. Jadi sebab itu dari jauh, kalau kita tengok, masjid ini kelihatan seolah-olah macam terapung gitu di atas air. Dan kalau kita lihat menara masjid ini, tingginya kira-kira 116 meter, mengambil inspirasi daripada Masjid Hassan yang kedua di Casablanca, Morocco. Kubah utamanya diinspirasikan daripada seni bina masjid di Isfahan, Iran. Warna merah jambu masjid ini sebenarnya boleh berubah mengikut cahaya matahari. Waktu petang atau senja, warnanya boleh kelihatan lebih keemasan atau peach gitu. Kita pink memang warna wanita kan, very sweet. Tahu kalau ayah perasan, apa tu sejadah semua pun pink. Quran also ada pink, like Ya everything. ke? And telekong also tak ambil they ya. provide pink. Masjid Putra ni bukan sekadar sebuah masjid yang cantik, tetapi ia simbol bagaimana seni bina Islam boleh menggabungkan tradisi, keindahan dan kerohanian dalam satu bangunan yang menakjubkan. Masya Allah, tengok indah sangat